Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan sekalian, hari ini insya-Allah kita dapat bersama-sama berkumpul dalam salah satu majlis ilmu, yakni salah satu bukti bahawa kita mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengambil berat, prihatin terhadap kesahihannya, yang melalui perkara tersebutlah insya-Allah kita akan mendapat keberkatan kerana menuntut ilmu dan juga kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kalam yang lebih utama kepada kita mengenai kesahihannya melainkan kalam baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan sekalian, insya-Allah tanpa membuang masa, kita sekarang masuk kepada sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga dan masih dalam pembahasan hadis sahih, pembahasan hadis yang sahih. Di mana pada sesi pertama kita dah bahas berkenaan tentang pembahagian hadis itu sendiri. Okey. Ada banyak jenis dia, tidak terhad kepada tiga sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibn Salah rahimahullah taala, dan muallif yakni Ibnu Katsir rahimahullah taala menegaskan kembali bahawa pembahagian hadis itu sebenarnya lebih banyak. Okey. Dan saya juga nukilkan pandangan daripada Syekh Tariq Ibadullah bahawa kalau kita tengok hadis itu dari aspek hakikat diri dia sendiri, maka dari segi perkhabaran tu, hadis ni tuan-tuan sekalian terbahagi kepada dua sahaja. Okey, hadis terbahagi kepada dua, yakni sama ada hadis yang disampaikan itu sahih ataupun hadis tersebut adalah dinilai sebagai khata'. Okey, dan khata' tu ada sengaja atau ada yang tak sengaja. Khata' tu silap lah, maksudnya hadis tu tak benar, kan? Boleh jadi kalau sengaja tu dusta dan sebagainya, kalau tak sengaja mungkin kesilapan perawi dan sebagainya. Okey. Baik. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, sesi yang kedua kita dah baca pula hadis sahih ni satu persatu. Cuma kali ni kita bahas lebih mendalam insya-Allah. Baik. InsyaAllah kalau video-video rakaman ni tuan-tuan sekalian, dia tak panjang. Saya buat dalam sekitar 10 ke 25 minit sahaja. Sebab yalah, kalau dah lebih 30 ni kita dah tak sedap duduk kan, jadi tak fokus. Jadi saya buat konsep saya macam tu lah ya. Baik. Sekejap okey, kita bacakan. Qala di sini tuan-tuan sekalian merujuk kepada Ibnu Salah. Okey, yakni Ibnu Salah, yakni muallif, penulis, pengarang kepada kitab Al-Muqaddimah. Okey, Muqaddimah Ibnu Salah. Beliau mengatakan amal hadis as-sahih, yakni as-sahih. Okey, as-sahih merujuk kepada sini bukan sahih fil lughah tetapi sahih fi istilahi ya. Okey, hadis sahih fa huwa al-haditsul musnad alladhi yattasilu isnaduhu bi naql al-'adl. Okey, beliau lanjutkan dekat sini al-dhabit. Belum selesai juga, ada lagi lanjutan dia, anil 'adli al-dhabit ila muntahahu wa la yakuna syazzan wala mu'allalan. Okey,
Jadi di sini tuan-tuan sekalian, nak menunjukkan kepada kita, Ibn Salah telah menjelaskan, telah memberi kepada kita satu takrifan yang tersusun lah. Sebab kalau sebelum ni, kalau kita tengok takrifan-takrifan para ulama seperti Al-Hakim dalam kitabnya Ma'rifah kan, takrifan beliau tak nyatakan directly macam ni. Beliau bawa sampel hadis, supaya dia, lepas tu dia adalah penjelasan sikit. Dia bawa sampel hadis, hang dengar, hang baca lah, hang teliti lah, inilah hadis sahih. Okey. Itu macam macam takrifan-takrifan ulama dulu lah. Banyak macam tu. Okey. Sebab tu tesis-tesis sekarang, disertasi dan sebagainya, artikel jurnal, mereka masih lagi mengkaji manhaj para ulama. Okey, manhaj para ulama, sebab masih banyak lagi yang belum diteliti. Okey. Baik. Okey, kita tengok satu persatu. Kita tukar pen merah. Okey, amal hadis sahih fahuwa al-hadisul musnad. Al-hadisul musnad. Okey. Alladhi yattasilu isnaduhu. Ini saya sengaja asingkan lah. Okey. Jadi di sini tuan sekalian, berdasarkan takrifan yang kita belajar dalam kitab An-Nukhbah dan sebagainya, ilmu mustalah hadis yang dekat sekolah universiti, ini merujuk kepada syarat pertama hadis sahih. Okey. Syarat pertama hadis sahih. Okey. Yang kedua, binaql adl. Okey, ini syarat kedua. Okey. Lepas tu ad-dhabit. Ini pula syarat ketiga. Okey, syarat ketiga. Lepas tu dilanjutkan dekat sini, anil adli ad-dhabit ila muntaha. Dan ini tuan-tuan sekalian adalah hanya penjelasan kepada syarat pertama, kedua dan ketiga. Okey, dia bukan syarat baru, tapi tambahan, bukan tambahan, penjelasan lebih. Okey. Wala yakuna syazzan, ini syarat keempat. Wala mu'allalan, ini syarat kelima. Ini syarat kelima. Jadi jelas tuan-tuan sekalian. Okey. Kita tengok satu-satu lagi dari segi syarahannya. Okey, fahuwal hadisul musnad. Okey, saya padam Ibn Salah ni dulu. Okey. Fahuwal hadisul musnad alladhi yattasilu isnaduhu. Okey. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita mengambil maklum bahawa para ulama mereka berbeza pendapat dalam mentakrifkan hadis al-musnad. Bukan hadis musnad, takrifan apa itu al-musnad. Okey. Jadi ada perbezaan pendapat kepada 3 kumpulan dalam kalangan ahlul hadis. Okey. Dalam kalangan ahlul hadis. Yang pertama ni teman-teman sekalian, adalah pendapat yang dipegang juga oleh Al-Hakim. Okey, Al-Hakim. Okey. Pendapat yang kedua pula adalah pendapat yang popular disandarkan kepada Al-Khatib. Okey, Al-Khatib Al-Baghdadi. Okey. Yang ketiga pula disandarkan kepada Ibn Abdul Bar. Ibn Abdul Bar. Okey. Apa pendapat Al-Hakim? Pendapat Al-Hakim tuan-tuan sekalian, bila disebut hadis musnad, maka ia merujuk kepada hadis yang sanad dia bersambung, okey, dan disandarkan kepada Nabi SAW. Jadi maksudnya sebut je musnad, sebut je hadis musnad, ia merujuk kepada hadis yang sanad dia bersambung kepada Nabi SAW dan disandar kepada Nabi SAW. Jadi kalau kita tengok takrifan daripada siapa ni, Ibn Salah rahimahullah ta'ala, dia tak merujuk kepada takrifan yang dimaksudkan oleh Al-Hakim. Tidak. Sebab kalau merujuk kepada takrifan Al-Hakim, tengok Ibn Salah cakap fahuwal hadisul musnad alladhi yattasilu isnaduhu. Dia berulang. Kenapa nak sebut lagi alladhi yattasilu isnaduhu? Kalau musnad tu merujuk kepada takrifan seperti yang dinyatakan oleh Al-Hakim. Okey. Jadi menunjuk ke sini Ibn Salah mempunyai pandangan yang berbeza dalam hal ini. Baik. Lepas tu pandangan yang kedua tuan-tuan sekalian adalah merujuk kepada Al-Khatib Al-Baghdadi yakni al-musnad merujuk kepada hadis yang sanad dia bersambung. Sanad dia bersambung semata-mata. Semata-mata. Inilah pandangan
Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Kifayah Al-Riwayah, boleh tengok dekat sana. Okey. Jadi ini pandangan mengatakan bila sebut hadis musnad, tak semestinya itu merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi hadis mauquf, boleh jadi hadis maqtu', ya. Okey, dia boleh berubah. Tapi yang penting sanad dia semua sambung. Okey, sanad semua sambung, adakah pasti dia sanad sahih? Belum tentu. Okey, dia cuma sebut sanad dia semua sambung, belum tentu perawi yang meriwayatkan tersebut adalah perawi yang thiqah semua dia, ya. Okey. Yang ketiga, disandarkan kepada Ali bin Abdul Bar, sahibut Tamhid, karangan Ibn Abdul Bar Al-Maliki, ya, ulama mazhab Maliki yang masyhur. Okey. Beliau menyatakan, okey, bahawa hadis musnad merujuk kepada hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sahaja. Dia tak syaratkan sanad dia bersambung. Ini yang kita banyak belajar juga, kan. Okey, musnad merujuk musnad merujuk kepada sanad dia tak semestinya bersambung, tetapi disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, menunjukkan boleh jadi musnad tu boleh jadi munqati', mursal dan sebagainya, ya. Tetapi yang biasanya kita belajar dekat sekolah, dekat universiti, merujuk kepada pendapat yang dipegang oleh Al-Hakim, ya, yakni bahawa hadis musnad merujuk kepada sanad dia bersambung kepada Nabi, on the same time disandar juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi di sini kita lihat, masalah nampaknya, kelihatannya cenderung kepada pendapat Ibn Abdul Bar dalam hal ini. Okey. Menunjukkan beliau berpendapat, beliau sebut al-musnad nak mengatakan sandar kepada Nabi saja. Okey. Lepas tu musnad tu adalah riwayat sanad dia bersambung. Okey. Menunjukkan Ibn Salah cenderung kepada pendapat ketiga, ya. Baik. Okey. Bila kita bercakap tentang alladhi yattasilu isnaduhu, okey, maksudnya adalah menunjukkan bila kita sebut perihal sanad, okey, perihal sanad, maka ini adalah pembahasan menarik seperti kritikan siapa nama dia, kritikan Syekh Dr. Tariq Iwadullah. Okey, beliau mengkritik takrifan yang dipilih oleh Dr. Mahmud Tahan, yang mengatakan bahawa sanad ni adalah salah silah perawi. Sebab makna tu, definisi tu kurang menyeluruh. Sebab kalau salah silah perawi, okey, perawi salah silah dulu lah. Salah silah ada perawi A, perawi B, perawi C, D, E dan sebagainya. Okey, kenapa dengan perawi tu? Kalau ikut salah silah perawi, jadi makna dia tak menyeluruh. Kenapa dengan, ialah kita nak nyatakan sanad tu adalah salah silah perawi. Perawi tu buat apa? Okey. Sebab tu Dr. Tariq, beliau dalam kitabnya Al-Madkhal, beliau nukil satu lagi takrifan. Bagi saya pun setuju dengan beliau. Beliau cakap bahawa sanad tu, definisi yang lebih tepat adalah hikayat daripada perawi-perawi. Okey. Nak menunjukkan dalam sanad tu ada perawi-perawi, ada salah silah perawi, on the same time dia ada benda yang disampaikan oleh perawi tu. Okey. Yakni beliau menyampaikan dua perkara. Yakni yang pertama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka dapat hadis Nabi dan sampaikannya? Maka ini akan kembali kepada isu at-tahammul wal adab. Okey. Yakni isu berkenaan bagaimana penyampaian hadis, bagaimana dengan penerimaan hadis. Okey. Jadi dari situlah kita akan belajar kod-kod hadis seperti haddatsana, akhbarana, kan, ruwiya dan sebagainya, kan. Jadi itulah yang dimaknakan dengan hikayat daripada perawi-perawi. Sebab tu definisi itu, wallahu a'lam bissawab, saya pun cenderung nak mengikuti takrifan yang dinyatakan oleh Syekh Tariq Iwadullah. Okey. Adapun berkenaan dengan at-tahammul wal adab, bagaimana ijazah dan sebagainya, sama' majlis sama' dan sebagainya, itu kita akan bincang pada akan datang. Dia ada khusus jenis hadis bahagian tersebut, ya. Okey. Binaqlil adl. Binaql adl, yakni hendaklah bila sanad tu dah bersambung, disandar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena pastikan bahawa hadis tersebut diriwayatkan oleh perawi yang adil. Perawi yang adil. Perawi adil ni kita ringkas sajalah. Perawi adil tu yang pertama tahu sekali adalah hendaklah perawi tersebut beragama Islam. Okey, ini mestilah. Okey, hendaklah perawi tersebut perawi yang baligh. Okey, perawi yang baligh, barulah dia boleh meriwayatkan hadis tersebut. Okey.
Lepas tu perawi tersebut mestilah seorang yang akil yakni berakal. Okey. Okey. Lepas tu perawi tersebut hendaklah perawi yang melazimi ketakwaan. Okey, melazimi ketakwaan. Okey, melazimi ketakwaan. Maksudnya melazimi ketakwaan tu maksudnya adalah menjauhi daripada dosa besar. Okey, ataupun berterusan daripada dosa kecil. Okey, dia sama ada dua tu lah. Okey. Lepas tu yang keempat tuan-tuan sekalian, mempunyai malakam muruah. Okey. Maruah yang tak tercela lah. Yang tak tercela. Jadi di sini tuan-tuan sekalian, pada setiap 5 perkara ni dia ada isu adalah perawi itulah. Kalau orang kafir maka riwayat dia tidak diterima. Okey. Tidak diterima kecuali lepas tu dia peluk Islam lah. Okey. Kalau dari segi perawi itu baligh ataupun tidak, maka baligh tu tak disyaratkan untuk dia menerima hadis lah. Okey, maksudnya nak terima hadis tak semestinya dah baligh, tetapi nak sampaikan tu dia kena baligh ya. Lepas tu berakal. Sebab baligh ni tuan-tuan sekalian, untuk baligh ni dia ada rasa sense of responsibilities. Itu penting ya. Kalau berakal ni tuan-tuan sekalian, sama juga kalau gila ataupun dia koma, mana dapat dia sampaikan hadis. Okey, meriwayatkan hadis. Yang keempat, melazimi ketakwaan. Jauhi daripada dosa besar dan juga daripada dosa kecil. Dan menunjukkan bahawa kalau perawi itu perawi yang fasik, melakukan salah satu daripada kedua ni, maksudnya buat dosa besar ke, berzina dan sebagainya, demikian juga melazimi dosa kecil, maka dia akan dikategorikan sebagai perawi yang fasik. Ini tak diterima juga riwayat dia. Okey. Secara amnya lah. Demikian juga hendaklah perawi tersebut dari segi digelar sebagai perawi adil apabila dia menjaga maruah dia. Okey. Dan maruah ni agak subjektif sebab boleh jadi lain tempat lain dia punya maruah. Dia kena raikan lah. Kena rai, dia kena tahu. Contohnya ada juga kisah perawi yang kencing berdiri, lalu ada naqid, yakni pengkritik hadis, menolak hadis dia. Ada juga. Dia maruah ni depend dengan tempat lah. Dengan uruf setempat. Baik. Jadi itu adalah berkenaan tentang keadilan perawi. Jadi tak cukup sanad dia sambung. Sebab apa? Mestilah yang meriwayatkan sanad hadis tersebut, dalam sanad tersebut mestilah perawi yang adil. Okey. Itu yang pertama, perawi yang adil. Baik. Syarat yang ketiga tuan sekalian adalah ad-dhabit. Okey, yakni perawi tersebut hendaklah mendengar hadis tu daripada guru dia. Dengan penuh teliti lah. Barulah dia dhabit. Kalau diminta, dia boleh hadirkan hadis tersebut bila-bila masa. Okey. Di sini tuan sekalian, ramai kita mentakrifkan dia sebagai ad-dhabit adalah perawi yang kuat hafalan. Saya dengan guru saya dekat USM dulu, kita orang kurang setuju dengan definisi kuat hafalan ni. Sebab kalau hafalan, kita cuma merujuk sebab ad-dhabit, dhab ni dia terbahagi kepada dua kan. Okey, yang pertama as-sadr. Okey, yang kedua al-kitab. Okey, ada segi dada, hafalan, ingatan, dan juga yang kedua adalah penulisan, ketelitian dia menjaga hadis dia. Okey. Baik. Jadi disebabkan dia ada dua ni tuan-tuan sekalian, tepat dia kita sebut bukan hafalan kuat tetapi kejituan. Perawi tersebut adalah perawi yang jitu, menunjukkan dia kalau dalam DBP sebut maksudnya ketepatan. Dia jitu lah, dia maksudnya mutqin. Dia sangat menjaga dia punya hafalan, dia sangat menjaga hadis-hadis dalam kitab dia. Kalau ada orang selitkan hadis lain, dia boleh kenal pasti. Maksudnya dia teliti. Itu maksud dia jitu. Itu menurut kami lah. Kalau tuan-tuan sekalian tak setuju, boleh nyatakan pendapat. Bila kita sebut ad-dhabit ni tuan-tuan sekalian, maka lawan kepada ad-dhabit ni adalah lalai. Kan? Ada lalai, ada silap, lupa. Kalau adalah jadi lawannya apa? Okey. Majhul, tak dikenali dan sebagainya kan. Jadi kalau dari segi contohnya kita tengok kejituan dari segi hafalan. Dari segi hafalan dia terdedah kepada ikhtilat. Okey. Mungkin dekat penghujung bila dah tua, dia punya hafalan semakin teruk. Okey. Ataupun dia selalu silap. Okey. Cuai dan
Demikian juga Alkitab, kalau dia menjaga hadisnya, dia tak banyak sangat hafal tetapi dia banyak menulis dan menjaga hadisnya, boleh jadi dia jadi hadis yang dia jadi perawi yang dhaif disebabkan kitab dia hilang, kitab dia terbakar, kitab dia diselitkan hadis lain, dia tak perasan, turunlah darjat dia. Jadi itu adalah isu berkenaan tentang dhab perawi. Isu tentang dhab perawi. Okey. Lepas tu dinyatakan balik di sini adil ad-dhabit ila muntaha. Yakni hendaklah sanad tersebut, hadis sahih tersebut diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit, bukan seorang tapi setiap sanad tersebut. Setiap dalam satu hikayat sanad tu hendaklah diriwayatkan oleh perawi yang sama ada sebab al-adil dan juga ad-dhabit, sebagai ulama kritiklah Ibn Salah. Kenapa nak sebut dalam al-adli ad-dhabit kali kedua? Cukuplah menyatakan as-siqah. Okey, sebab as-siqah gelaran ta'dil, pujian kepada perawi yang mengumpulkan dua syarat ni, adil dan juga dhabit. Tak perlulah ulang balik. Itu ada kritikan para ulama lah. Jadi hendaklah semua perawi siqah yang meriwayatkan hadis tersebut, barulah dia digelar sebagai hadis yang sanad dia sahih, sanad dia bersambung dan juga sahih. Okey, InsyaAllah teman-teman sekalian, yang ni insyaAllah kita akan bahas kelak pada sesi yang keempat. Sesi yang keempat kelak, wala yakuna syazzan wala mu'allalan. Dan ini adalah dua syarat tambahan daripada ahlul hadis. Kalau kita tengok daripada ulama usul fiqh, dan juga fuqaha dan sebagainya, kita tengok mereka tak mensyaratkan dua syarat ni. Okey, jadi syarat mereka terhad kepada tiga: ittisalus sanad, binaqlil adil ad-dhabit. Okey, itu sahaja. Sebab tu kalau kita tengok contoh yang paling nyata, boleh tengok teman-teman boleh beli ataupun download al-muhalla. Okey, kitab sekejap Ibn Hazm. Okey. Salah. Okay. Karangan Ibn Hazm al-Andalusi, Zahiriyah. Banyak kadang-kadang dia cakap hadis ni adalah hadis yang sahih, tapi menurut ulama hadis adalah hadis yang ma'lul, hadis yang cacat. Banyak berlaku perkara-perkara sedemikian. Jadi wallahu a'lam bissawab, tuan-tuan sekalian, insya-Allah kita sambung pada sesi keempat nanti. Khusus pada isu hadis ini tidak ada syaz, dan juga hadis sahih ni adalah hadis yang tidak syaz dan juga hadis yang tidak mempunyai kecacatan yang tersembunyi yang memberi impak. Jadi wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.